Ini aku nak tanya, aku nak tanya pada menteri Malaysia ni, menteri-menteri yang menyandang ni, yang menyandang, yang pegang title, yang ambil gaji besar-besar ni, aku tanya pada korang reti buat kerja ke tak reti buat kerja sebenarnya? Korang ni tahu tak apa yang sepatutnya kau kena buat? Kalau sandang title menteri ni, kau tahu tak kerja apa kau kena buat? 3 minggu rakyat Malaysia mengamuk, maki, hamun, buat solat hajat, buat perhimpunan, menekan sana tekan sini. Kau nak beritahu lepas 3 minggu tu apa-apa benda pentangkapan tak ada, sekali kau umum kes berprofil tinggi. Lepas tu dah berprofil tinggi tu bermaksud macam mana? Umumlah betul-betul siapa yang terbabit, siapa berprofil tinggi, maknanya bukan calang-calang orang. Berapa orang yang kau suspek? Tolonglah menteri. Kita nak menunggu kau punya umum ni 3 minggu, ini yang kau umum. Umumlah dengan detail. Takkan itu pun tak reti. Kalau kau cakap berprofil tinggi, bermaksudnya ada orang yang VVIP lah kena mana. Siapa dia? Alamak, menteri ni pun. Korang ni, apa punya menteri macam ni? Ni, menteri pendidikan ni, aku tanya pada kau. Itu hari kau nafikan VVIP tak ada. Ni berprofil tinggi, maksudnya orang yang kena amaan ada kena mana. Jadi, buat apa lagi? Benda ni berlaku kat sekolah. Cikgu-cikgu ni semua ni, dah tahu kan? Pergi gantung diorang punya jawatan, pergi gantung kerja diorang ni, dan kau tak payah sembang, asrama adalah selamat, kita jamin, tak payah. Sebab apa? Cikgu-cikgu yang macam ni, kau tak gantungkan dia, kau tak lucukkan jawatan dia, kita tak yakin dengan sekolah-sekolah ni. Satu nyawa hilang dekat situ, nak kat 100 orang, tak tahu cerita, tak tahu kes, tak tahu apa benda berlaku. Cikgu-cikgu pun apa benda, soal siasat pun tak ada. Menteri-menteri semua tak ada benda. Alas umum berprofil tinggi. Kau bayangkanlah weh, level korang ni, menteri ni. Ni, menteri yang sepatutnya lagi ni, yang sepatut bertanggungjawab ni. Ni nak merdeka. Bulan ni saja 3 kes bendera terbalik. Dekat sekolah, dekat tempat kerja, dekat tepi jalan. Aku nak tanya pada korang, apa tindakan yang korang ambil? Kau nak harapkan sekolah tu, Kementerian Pendidikan ni tak boleh pakai. Tunggu punya lama. Tindakan tegas. Apa tindakan tegas yang kau nak ambil? Korang kalau umum, tolonglah umum dengan benda-benda betul. Tindakan tegas apa dia. Kau nak kena ni, siapa nama cikgu tu, siapa ni yang bertanggungjawab. Menteri ni sebenarnya aku tak faham. Main umum suka-suka, main cakap je. Kita dalam Malaysia dah fed up lah. Dah fed up dengan menteri-menteri macam korang ni. Bercakap gah, cakap pandai, buat tak tahu.